Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku mari ke Kampung Marang sebab ada urusan pagi tadi. Lepas tu habis ada urusan aku terus aku nak balik, aku akan berhenti dekat kedai kayu kamat tarik ni. Tepi jalan je. Kedai kayu kamat tarik ni, korang boleh nampak dia punya banner besar. Kedai ni kayu kamat memang sedap, memang lembut. Makan panas-panas. Jadi. Okey, ni daripada jalan Bukit Ko, daripada Bukit Bayung. Turun Bukit Ko ni, dan ni jalan daripada jalan pantai, jalan utama Cenderia Marang. Tu simpang sana ujung tu kau boleh masuk simpang ni terus jumpa kedai ni. Kedai ni aku rasa ramai yang tahu, ramai yang ni customer dia. Sini ada kayu kamat asli, ada kayu kamat jadi ada topping coklat, butter lagi strawberry, macam-macam topping lah. Tapi macam aku suka yang original lah. Panas-panas makan, murah pun murah, lembut, murah, rangup, macam-macam. Tu coklat dia punya menu semua banyak tu, macam-macam perisa kau boleh pilih. Datang, harga pun berpatutan, dan yang penting sedap, lembut, sedap. Ni aku sempat ambil gambar ni tengah buat goreng-goreng ni. Kakak-kakak ni 3 orang ni, cara-cara dia penyediaan dia memang sedap. Dan sini pun ada jual air juga, kalau korang dah harga boleh minum air sekali makan. Kayu kamat memang mantap. Okey, terbaik.